Disebabkan jadi pekerja yang terbaik, aku kena buat sesuatu kali ni. Danish! Ya bos. Bos gimana ni? Sampai nak ngelupas Danish, mata ni. Danish, hari ni adalah hari yang paling indah untuk engkau. Ada sesuatu benda yang menarik untuk engkau. Serius ah? Serius, ini ikhlas daripada hati aku, Danish. Awak tipu Tak kalah. Tipu saya berhenti tau. Awak tipu. Tak, saya berhenti tak. Kau tahu tak apa yang kau tengah pegang sekarang tu? Nish, Ya, buka bos. mata. Buka mata. Buka mata. Nish, ni kereta untuk engkau. Ush. Serius ah, bos? Kereta untuk kau ni. Nish. Serius, ini untuk kau. Kau banyak tolong aku tu. Awak tipu saya. Kau banyak tolong aku. Kan? Aku tak ada apa aku nak bagi. Aku bagi kau sebuah kereta je lah. Semoga kau memanfaatkan dengan baik lah ni. Okey ni Kalau ia pun tak sabar, mana boleh buka? Tak boleh buka, bos. Dia pakai keyless, lepas tu dia ada intelligent entry tau. Ha, cuba Ni. tarik. Kau tengok, aku dah cakap kan. Woi. Sebelum kau duduk kau tengok ni. Dia punya seat ada stitching merah tau, nampak? Premium tak? Macam tip R. Ni push start button tau. Ya lah, bos. Saga ni dia dah 40 tahun dalam pasaran Malaysia. Kau ingat biasa-biasa dari zaman ayah kita, atuk kita tau. Saga je macam ni. Proton ni dia dua airbag. Satu kanan, satu kiri. Nampak? Safety. Saga ni dia ada eco mode tau. Serius ah? Minyak jimat. Minyak jimat juga. Habis tu? Bonet besar ke tak? Mai aku bawa kau pergi tengok bonet ni. Dah try tu, tutup pintu. Ada auto flip Nampak auto flip kan? Aku dah cakap dah, dia ada auto flip. Dia canggih. Baik, Mana ada orang angkat-angkat lagi, bro? Tekan je button macam ni, hold. Nampak? Dia terangkat sendiri. Mudah. Tengok. Ui, luas ini ni, bos. masuk kau 3 pun boleh dalam ni. Berapa keluasan ni, 420 liter, bro. Bukan biasa-biasa. Macam mana? Okey tak okey? Ni lebih dari okey ni. Tapi betul ke bos nak belanja saya? Nish, dengan apa yang kau bagi pada aku, lebih daripada sebuah kereta ni, Nish. Pengorbanan kau, masa kau, full spec macam ni, Bos. bawah daripada 46k. Dah, jangan cakap banyak, aku settlekan. Kau tutup bonet, ikut aku masuk dalam, kita pergi sign dokumen. Kau jangan risaulah, ni semua aku settlekan untuk kau. Nish, sign Nish. Dah sign bos? Semua ucap tahniah bos. Tahniah. Kau, itu aku cakap dah. Pekerjaan terbaik mesti akan dibalas dengan baik, okey? So, lepas ni boleh buat aku jalan-jalan. Naik Saga. Naik Saga.